Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Hakim Tuan Azman. Pada hari ini saya akan membentangkan satu program latihan selama 4 minggu yang direka khas untuk individu sedentary. Seterusnya, saya akan menunjukkan 4 jenis latihan dalam program ini, iaitu squat, plank, jumping jack dan static stretching. Aktiviti pertama ialah squat. Individu perlulah berdiri tegak dan bukaan kaki seluas bahu. Kemudian, turun perlahan-lahan dan pastikan kaki dan badan selari, lutut tidak melebihi ibu jari, dan naik dengan perlahan-lahan. Mari saya tunjukkan contoh modifikasi latihan squat. Aktiviti kedua ialah jumping jack. Individu perlulah berdiri tegak dan buka tangan selari dengan lompat seperti ini. Aktiviti ini dilakukan selama 30 second dan aktiviti ini juga memfokuskan kepada daya tahan kardiovaskular. Aktiviti ketiga ialah plank. Individu perlulah baring menyarap. Pastikan lengan bahagian bawah berada di lantai, siku selari dengan bahu. Kemudian naik. Keraskan bahagian core, pinggul tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pastikan selari dari bahu hingga ke hujung tumit. Aktiviti ini dilakukan selama 30 hingga 45 saat. Dan aktiviti ini juga memfokuskan bahagian abdominal dan teras badan. Mari saya tunjukkan modifikasi latihan plank. Aktiviti keempat ialah static stretching. Individu perlulah duduk dan kaki lurus. Kemudian turun perlahan-lahan dan tahan selama 10 hingga 15 second. Kemudian naik. Seterusnya, kaki kanan lipat dan turun perlahan-lahan dan tahan selama 10 hingga 15 second. Aktiviti ini amatlah penting untuk mengelakkan kecederaan selepas training dan dapat menenangkan otot selepas melakukan latihan. Mari saya terangkan beberapa langkah keselamatan sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti. Sebelum melakukan latihan, individu perlulah melakukan pemanasan badan sekurang-kurangnya 10 minit. Antara regangan yang boleh dibuat adalah regangan dinamik. Pastikan kawasan permukaan tidak licin dan sesuai untuk melakukan aktiviti. Semasa latihan dijalankan, individu perlulah mengawal pergerakan dan pernafasan. Jangan paksa diri. Jika ada pening-pening atau sakit otot, individu perlulah berhenti. Selepas melakukan latihan, individu perlulah melakukan aktiviti penyejukan badan dan regangan statik sekurang-kurangnya 5 ke 10 minit untuk menurunkan kadar nadi. Kesimpulannya, program latihan selama 4 minggu ini membantu individu sedentary meningkatkan kecergasan fizikal, kekuatan otot dan fleksibiliti secara progresif. Ingat, konsistensi adalah kunci untuk mencapai gaya hidup yang sihat. Terima kasih kerana menonton. Jumpa anda di sesi latihan seterusnya.